ketetapan untuk mereka yang nak belajar apa-apa bidang sekalipun adalah menginginkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak hakikat doa itu adalah untuk kita menyatakan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah daripada mana kalau dia rasa guru tadi tu dah menyampaikan dengan benar, dah menyampaikan dengan betul dan juga sampai kepada hati dia dan dia faham, baru minta jadi anak murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Podcastera. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Samil bin Saidin untuk bincangkan tentang adab lebih penting atau kepandaian. Jadi ini satu isu yang evergreen lah, khususnya untuk kita sebagai pelajar ataupun kalau kita sebagai mak ayah dan kita sedang ada anak-anak yang sedang belajar di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti. Baik, soalan saya sebelum ni iaitu berkaitan tentang niat dalam menuntut ilmu. Jadi Ustaz mungkin boleh jelaskan, boleh ke kalau kita niat ni, di samping kita niat belajar yang wajibnya ialah lillahi ta'ala, tapi pada masa yang sama kita ada juga niat untuk aku belajar ni nak jadi engineer, aku belajar ni nak jadi pensyarah, aku belajar ni nak jadi sekian. Mungkin Ustaz boleh jelaskan berpandukan kepada kitab Ta'limul Muta'allim ni. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan niat dalam menuntut ilmu ini, sememangnya dah menjadi satu ketetapan untuk mereka yang nak belajar apa-apa bidang sekalipun adalah menginginkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena ingat dalam kehidupan ini kita takkan sunyi daripada cabaran, takkan sunyi daripada dugaan. Maka dugaan yang ditetapkan dalam kitab-kitab tasawuf adalah aghyar dan akdar. Aghyar itu masih wallah, apa-apa yang selain daripada Allah. Dan aghyar inilah apa yang akan ada di dalam hati nanti. Kalau seseorang yang niatnya itu dia tidak tetapkan kepada Allah, dan kesan daripada aghyar iaitu riya apa semua akan menyebabkan berlakunya akdar. Akdar itulah kekeruhan. Keruh macam mana tu maksudnya? Kiranya aghyar ni, contohlah aghyar ni kita kata dia letak dia buat sesuatu tu kerana bukan Allah, tapi kerana seseorang, individu, sebab dia masih wallah. Kesan dia akdar tadi. Akdar ni kekeruhan. Contohnya macam riya apa semua. Dia akan jadi tak cantik sebab dia mengeruhkan. Oh, riak tu boleh mengeruhkan hati. Mengeruhkan hati. Kemudian dengan haqad, dendam tu akan mengeruhkan hati. Sebab apa? Dia masukkan sesuatu yang lain daripada Allah ke dalam hati dia. Itu boleh tengok dalam ni, tambah Dr. Syamsul ada buat Qatrul Ghaisiyah. Itu disebut dalam ataupun dalam kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Maka dengan sebab itu Imam Zarnuji pesan, apa-apa letak Allah dahulu. Macam mana pun keadaan, letak Allah dulu. Kerana apabila kita letakkan Allah dahulu, walaupun nanti akan bersimpang siur juga nanti sebab kita baru bermula dan sebagainya, tidak ada masalah. Asalkan kita meletakkan Allah dahulu. Baik itulah sebelum belajar kita akan baca nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir ila akhir. Kemudian dah habis belajar pun kita doa lagi supaya Allah kekalkan ilmu tadi. Kerana nak hakikat doa itu adalah untuk kita menyatakan kebergantungan kepada Allah SWT. Maka akhir daripada menuntut ilmu tu nanti, kita tak nak nampak material semata-mata. Kita tak nak tengok duit macam hari ni nak kata saya nak jadi ni sebab saya nak duit. Kita tak nak manusia hanya setakat material. Maka niat tu penting sebab apa? Yang kita gantungkan kepada Allah. Kerana nanti kita nak faham ilmu yang kita dapat ni memang mengaji. Tapi di sebalik mengaji tadi itu, siapa yang bagi ilmu tadi? Allah SWT. Nak sampai ke situ tu, dia mencabar. Jadi setakat kalau kita tengok matan taklim, tak cukup. Maka perlukan bantuan daripada kitab-kitab lain. Antara kitab yang terbaik dalam membahaskan bab ini adalah kitab Maratibun Nafs karangan Al-Imam Syabrawi
Dan kemudian Syekh Ibrahim Masran ada ringkaskan jadi Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fi Maratibin Nafs Inda Sufiyah. Beliau sebut awal mula perjalanan seseorang yang nak balik kepada Allah, dia buat sesuatu ila Allah, kepada Allah. Membawa maksud, bila harfu jar ni, kata-kata ila ini, menunjuk dia ada perpindahan tempat lagi. Dia bukan lagi kerana, li ajli, kerana. Tapi kepada. Aku nak pergi ke tempat ini kerana duit, apa sebagainya. Tapi dia dah letak dah Allah tu. Tapi li ajlinya kerana lain lagi. Apabila dia dah betul-betul masuk, bila dia dah lama duduk dan sebagainya, dia dah fokus, kemudian nanti lama dia akan berubah menjadi lillah, kerana Allah. Dia nak belajar dan memang nak berjaya. Dia nak kepada kejayaan tadi, tapi dia dah jadi lillah, kerana Allah. Dan setelah daripada dia dah melalui tadi itu, barulah dia akan sampai kepada peringkat dia bukan lagi ilallah, dia bukan lagi lillah, tapi alallah. Iaitu dia bukan lagi kerana, dia bukan lagi kepada, tapi aku bergantung kepada Allah, kerana Allah kepada ni. Jadi dia step by step. So, maksudnya setiap niat tadi tu ada peringkat dia Ada lah. peringkat dia. Jadi silakan niat awak sebab apa? Sebab kepada Allah Ta'ala, saya nak redha Allah. Dan tapi dalam masa yang sama dia nak kepada kejayaan yang lain. Silakan, tak ada masalah. Kerana memang tu dah menjadi sifat manusia. Namun jangan sampai itu mengatasi Allah. Okey. Kerana bila mengatasi Allah, itu kan datang akdar nanti. Kerana pandangan dia dah jadi pandangan lain. Yang sepatutnya dulu bila dia belajar, dia nampak kawan dia lebih tinggi daripada dia. Kalaulah dia letakkan orang tadi tu di dalam hati, dia akan jadi hasad. Tapi bila dia letakkan Allah, Allah rezekikan dia. Dan boleh juga Allah rezekikan aku. So maksudnya niat ni, Dia riptah. niat ni dia boleh jaga hati kita supaya ialah tak timbul penyakit hasad. Contoh kalau macam tu peringkat alam belajar kan. Kita tengok kawan kita dapat skor lebih tinggi. Kalau kita niat kerana Allah, kita tak akan dengkilah dengan dia tu. So maksudnya macam tu lah. Begitu. Okey. Jadi sebab Allah pemilik segala-galanya. Cuma betapa sukarnya kita nak cerita pada orang tentang keyakinan kepada Allah itu jawapan kepada segalanya. Sangat sukar untuk kita sebutkan. Melainkan tajribah. Dia perlu lalui sendiri. Kena lalui sendiri. Pengalaman sendiri. Cuba dia buat apabila dia buat sesuatu kerana duit, kerana pekerjaan, kerana itu dan ini dengan kerana Allah. Dia akan nampak perbezaan. Lalui juga. Silakan lalui para pelajar sekalian yang nak kerja jadi pekerja ke apa, nak jadi apa, engineering ke apa. Cuba awak letak keadaan di mana awak niatkan sesuatu kerana ni dengan ni. Okey, begitu. Jadi dengan cara tu kita akan selamat. Cuma satu lagi isu. Jadi kalau berkaitan dengan niat ni, kalau keadaan sekarang ni lah, kadang-kadang sebahagian daripada kita pelajar-pelajar ni meletakkan cita-cita yang tinggi, ya kan? Kita dah letak nak jadi doktor, nak jadi engineer. Contohlah, tiba-tiba result ataupun keputusan tadi tu tak menyebelahi. So kalau tak menyebelahi ni kadang-kadang kita jadi rasa down lah kan. Sebab tak berjaya nak capai yang tadi tu. So mungkin dekat sini ada peranan niat tadi tu lah. Kalau kita belajar kerana Allah, mungkin rasa sesalan tu dia kurang lah sikit kan? Sebab kita ada kebergantungan kepada Allah. Tapi kalau semata-mata kita niat tu memang semata-mata untuk yang keduniaan tu saja kan? Jadi rasa penyesalan tu mungkin jauh lebih besar. Betul? Betul. Okey, baik. Okey Ustaz, selain daripada niat, dalam kitab Ta'lim Muta'allim juga disebutkan beberapa syarat untuk kita ni pilih guru. Kan? Jadi kalau kat sekolah ni kita tak boleh nak pilih lah. Guru yang ajar saja bahasa Arab itu kita dah tahu. Siapa yang ajar matematik kita dah tahu. Dekat universiti mungkin sebahagian kita boleh pilih. Contoh kalau subjek ni ada beberapa orang pensyarah. Kita nak pilih pensyarah A ke B ke. Kadang-kadang kita pilih yang pensyarah ni senang tak bagi markah contoh. Senang tak nak lulus kalau kita ada exam. Kadang-kadang kita tengok kriteria kat situ lah. So kalau dalam kitab ni
Imam Burhanuddin Azanuji, apa letak syarat kriteria guru yang kita boleh pilih ni? Kalau boleh pilih lah. Sebab kan zaman dahulu lain sikit dengan zaman sekarang. Betul. Jadi zaman dahulu kita yang pilih guru. Mm-mm. Kita yang tentukan guru apakah yang akan membimbing kita dan mendidik kita. Di antara kriteria yang diletakkan oleh Al-Imam Zarnuji adalah kita datang ke kelas beliau, atau datang kelas guru tersebut, Okay. dan lihat kaedah pengajaran guru tersebut. Dan kalaulah kita rasa terbuka kefahaman, kita rasa mudah faham, maka datang lagi kelas tersebut dalam tempoh setahun. Setahun kena ulang alik. Istiqamah. Kena datang kelas tersebut. Dan setelah daripada mana, kalau dia rasa guru tadi tu dah menyampaikan dengan benar, dah menyampaikan dengan betul, dan juga sampai kepada hati dia dan dia faham, baru minta jadi anak murid. Setahun. Ada pandangan lain yang saya dengar daripada Baba Rusli Jamaluddin Al-Banjari hafizahullah. Beliau menyebutkan 3 kali pengajian. Dah cukup. Dah cukup untuk kita tahu sesuai tak sesuai. Jadi dengan cara kalau kita duduk dalam kelas tersebut, tiba-tiba kita dapat kesedaran, dapat kefahaman, dapat jentikan pertama, hentakan awal. Itu tanda adalah guru kamu. Bahkan boleh menambah, bahkan tu mungkin guru mursyid kamu. Itu kaedah pemilihan guru. Kemudian cara nak pilih guru lagi, tanya orang. Okay. Awak mengaji dengan guru tersebut? Ya. Macam mana guru tu? Bukan kita mengumpat. Tak, kerana kita nak aman tak khuduna dinakum. Kamu kena tengok guru, dengan siapa kamu ambil agama. Guru yang kamu belajar, itulah agama kamu. Jadi, kita perlu untuk usaha tanya orang. Ni macam mana gurunya? Ni macam mana? Dia mengajar apa? Ni macam ni, tu macam ni. Selepas itu, barulah kita kumpulkan data-data tadi. Di samping kita datang kelas dia. Dan kalau rasa sesuai dengan diri, teruskan. Belajar dulu. Jangan gopoh nak minta jadi anak murid. Dengar dulu apa, dalam tempoh berapa tertentu macam tadi 3 kali ataupun setahun, minta jadi anak murid. Kerana bila kita dah jadi anak murid, kita dah tak diberi ruang dah untuk meninggalkan guru tersebut. Kita dah dipertanggungjawabkan untuk belajar dengan guru tadi dan khidmat kepada guru tadi. So maksudnya benda ni terpakai untuk konteks pembelajaran ataupun pengajian di luar daripada formal lah kan? Pengajian di luar normal. Okay. So kalau contoh macam dekat konteks sekolah ataupun universiti? Baik. Untuk konteks sekolah dan universiti, dah tak terpakai perkara tadi. Okay. Apa yang perlu buat? Beradab. Jaga adab. Gitulah. Jaga adab. Sebab dah pun ditetapkan. Dan mereka akan pilih guru yang bertanggungjawab. Takkanlah institusi akan pilih guru-guru yang diambil tepi jalan. Yang tarafnya bukan mengajar ini, tapi disuruh ajar juga. Sudah pasti tidak. So maksudnya kita letakkan husnuzon, sangka baik kepada institusi lah. Kepada institusi tersebut. Dan kita tengok berapa ramai ahli dalam bidang yang dapat dilahirkan daripada institusi tersebut. Sebab dah menjadi satu ketetapan dah. Kalau di sekolah memang kita tak boleh pilih. Memang dah diamanahkan. Okey, guru ni akan mengajar ni. Guru ni akan mengajar ni. Okey, baik-baik. So itu adalah berkaitan tentang bagaimana cara untuk kita pilih guru. Tapi kalau memang dah tak boleh nak pilih, maka kita terimalah dalam keadaan kita sangka baik, husnudzan. Baik, kemudian selain daripada itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu juga disebutkan berkenaan tentang yang namanya adab kita, pelajar ataupun murid ni terhadap guru. Salah satu contohlah kalau ni sahabat-sahabat kalau nak tengok, ada juga buku adab terhadap guru. Ini buku untuk anak-anak, sekolah rendah ke boleh, sekolah menengah pun boleh. Dan ia ditulis berdasarkan juga kepada kitab Ta'limul Muta'allim. Bukan adaptasi tapi lebih kepada poin-poin adab-adab itu diambil daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu yang disebutkan dalam buku ini iaitu berkenaan tentang menghormati guru dan yang berkaitan dengannya. Jadi bukan setakat hormat pada guru, tapi bahkan apa-apa yang ada kaitan dengan guru tu pun kita kena hormat. Sebab kadang-kadang kita faham hormat dekat guru ni dekat guru je, tapi dengan anak guru kita tak hormat. Dengan kereta guru kita tak hormat. Contoh ada yang calakan ke ataupun yang pancitkan tayar, itu contohlah. Jadi kita beradab kepada guru
dan juga yang berkaitan dengannya. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Burhanuddin, iaitu guru beliau, seorang imam besar di Bukhara. Bukhara dekat Dia Mawara'un Nahar jugalah. Dekat situ. belah-belah sana ya. Beliau ni mengajar dalam satu majlis ilmu. Ketika mana mengajar tu guru kepada Imam Burhanuddin ni, tiba-tiba beliau terus bangun berdiri. Saat mengajar tu dia bangun berdiri. Sehingga anak murid yang lain pelik. Kenapa? Waktu mengajar duduk, tiba-tiba berdiri kan. Kemudian duduk lagi. Lepas tu bangun lagi, berdiri lagi. Sampai beberapa kali lah, sehingga anak murid tu pun, anak murid yang lain pelik, tanya kepada guru, kepada Imam Burhanuddin ni, kenapa tuan guru bangun berdiri sewaktu mengajar? Beliau jawab, dia kata apa? Aku lihat anak kepada guru aku sedang bermain di satu lorong tu. Jadi aku nampak anak kepada guru aku tu, maka aku pun berdiri untuk menghormatinya. Sampai tahap macam tu. Yeah. Kalau kita sebut kisah ni, dia macam takkanlah sampai tahap macam tu kan. Kita ni istilah zaman sekarang ni sebut terlalu fanatik kan. Kalau itu zaman sekarang lah, tapi pada zaman dahulu nak tunjukkan kehormatan seorang anak murid yang dah bergelar alim ulama ni, dia mengajar, dalam keadaan mengajar itu pun sanggup untuk berdiri semata-mata menghormati anak kepada gurunya tadi. So Ustaz mungkin boleh jelaskan apa relevan adab seorang murid kepada guru pada zaman sekarang ni. Baik. Untuk kita dapatkan keberkatan ilmu tu. Bila kita sebut berkenaan dengan berkat ni suatu yang bukan bersifat pegun, dia bukan benda. Dia adalah sesuatu yang cara untuk kita tahu berkat ataupun tidak, apakah kita makin bertambah menjadi orang yang baik ataupun tidak. Apabila seseorang itu dia belajar dan dia bertambah ke arah kebaikan, itu tanda kehidupannya berkat. Mengapa, apa kaitan di antara menghormati guru kemudian akhirnya dia mendapatkan berkat, kemudian dia boleh jadi berjaya? Memang kalau kita tengok macam tak ada perkaitan. Sebenarnya ini bertepatan dengan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tak menghormati, dia tak akan dihormati. Maka hormat menghormati itu adalah suatu keadaan kita menyebabkan orang tumpah kasih, akan menyebabkan orang rasa selesa. Apabila orang rasa selesa, dalam diam dia akan mendoakan kita. Bizahril ghaibi lagi, iaitu tanpa pengetahuan kita. Maka para malaikat juga akan mengatakan walaka bimithli. Bila kita doakan orang tanpa pengetahuan, kita pun akan dapat. Maksudnya orang yang berdoa itu pun akan dapat. Jadi berkat daripada doa-doa guru, kerana melihat kepada adab, dia menarik berkat tadi. Adab itu dia menarik berkat. Saya ingat lagi kalau waktu sekolah dulu, saya dengan kawan saya seorang tu, namanya Ikhwan Afif. Saya masih ingat lagi kawan saya, Ikhwan Afif. Kami akan duduk di tingkat 2, di hujung bangunan, maksudnya dekat aras tu. Waktu tu kelas baru nak bermula. Jadi kalau kami nampak je guru-guru baru keluar daripada kereta bawa barang, kami akan berlari ke bawah dan akan angkat barang tersebut. Memang dah standby kat situ? Memang dah standby. Kami akan berlari, letak barang, kami naik balik, tunggu lagi, tengok. Ada lagi, kami akan turun, ambil, hantar lagi. Kerana dengan berkat tadi itulah, kadang kita kena faham, kita pandai dan kita boleh faham sesuatu. Itu kadang-kadang bukan kerana dengan usaha kita. Kerana usaha kita terlampau sedikit, banyak tidur yang lebih. Tapi kerana doa daripada guru. Kita lihat macam mana guru-guru tadi, mereka bangun walaupun anak kepada guru beliau itu yang datang, beliau tetap bangun. Kerana apa? Kerana nak mengisyaratkan apa-apa yang berkait dengan ilmu, ianya azim, ianya mulia, ianya karim. Adalah suatu yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan beragama. Kerana orang tadi telah berjasa kepada kita dari sudut mengajarkan ilmu. Maka adab tadi itulah yang menjadi sebab kepada ilmu tadi makin bertambah dan juga makin disulami dengan kasih sayang. Itu yang kita guna, saya punya slogan lah, budayakan adab, buang biadab. Kerana apabila berlaku pembudayaan adab,
maka suasana akan jadi tenteram. Suasana akan jadi aman. Suasana akan jadi aman dan damai, tenang, selesa, kondusif. Kalaulah suasananya memekik, guru kena marah dan sebagainya, maka Suasana tu hilang. suasana jadi hilang. Dan kamu datang kepada guru, kamu nak belajar kepada guru. Dan kamu nak menuntut dengan guru tadi. Tetapi tak kena dengan cara. Bagaimana guru tadi nak memberikan ilmu yang dia dah belajar daripada guru-guru yang lain. Ketika mana kamu mahukan pekerjaan, kamu datang dengan penuh smart, dengan pakaian yang sepatutnya, tapi ketika menuntut ilmu, kamu pakai t-shirt. Ketika menuntut ilmu, kamu tidak berpakaian dengan pakaian yang sewajarnya. Jadi kenapa saya tak nampak relate? Bukan tak nampak relate. Awak punya akal tu yang terbantut. Akal awak yang cacat. Bagaimana untuk bab ini kamu kata tak sesuai. Tapi untuk bekerja boleh pula pakai smart-smart. Boleh pula berwangi-wangian. Apakah disebabkan dia tak pakai? Dia pakai agama juga. Kerana untuk meneruskan kehidupan. Dari sudut kemanusiaan. Jadi dengan sebab itu, adab ini dia sendiri adalah, senang kata kita boleh cerita, adab ini kunci kepada kejayaan dalam ilmu. Kejayaan dalam ilmu. Kerana orang yang pandai bersepah. Orang yang pandai bersepah sama sekarang ni, yang 8A, 11A+, 4 flat dan sebagainya, ramai. Tapi yang akan diingat oleh guru tadi siapa? Orang yang beradab. So, maksudnya kalau ada package pandai dan beradab, itu package yang paling ini terbaik Akmalul lah. Kamil. Ini sempurna. Ini sempurna. Kerana itulah kalau kita tengok macam mana Imam Abu Hanifah Ibn Nu'man, rumah guru dengan beliau sabuk musikat, dalam riwayat sebut 7 lorong ataupun 7 simpang. Tapi beliau tak pernah menghulurkan kakinya ke arah tersebut. Ke arah rumah guru. Ke arah rumah, bukan guru tu ada kat situ, ke arah rumah saja. Itu pun beliau tidak mahu untuk buat sedemikian. Begitu juga berlaku kepada Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas dengan Sayyiduna Zaid bin Sabit. Sayyiduna Zaid bin Sabit ni guru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni pula Ahlul Bait. Jadi suatu ketika bila Sayyiduna Zaid bin Sabit dimuliakan sebagai guru, Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk belakang. Maka jalan. Kemudian bila dah sampai, Sayyiduna Abdullah bin Abbas mencium tangan Sayyidina Zaid bin Sabit. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Macam inilah yang Nabi SAW suruh kami buat pada ulama'-ulama' kami. Maka Sayyidina Zaid bin Sabit rasa tak boleh macam ni. Janggal. Jalan lagi, walaupun dia guru. Dia jalan lagi, dia turun, dia cium pula tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebagai seorang cucu. Sebagai seorang keturunan Nabi. Hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita nampak adab, kemesraan antara murid dan guru. Sebab itu kita bukan tengok pada nasab, kita tengok pada adab dan juga ilmu tadi. Kalaulah semata-mata nasab, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas akan buat macam tu. Bahkan ini ditunjukkan oleh para guru kita dan juga para ulama kita, macam Habib Umar bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Ali Zainal Abidin, Abu Bakar Al-Hamid, kemudian Habib Ali Al-Jufri dan sebagainya. Jadi di situ kita akan nampak pentingnya adab. Bagaimana awal ketika mana belajar, sebelum belajar dengan doanya, kemudian dengan doa, kemudian kita belajar dengan guru, bagaimana kita menuntut tadi itu dalam keadaan kita memberikan fokus yang sepatutnya, memberikan tumpuan, memberikan perhatian yang penuh, sebab kita nak menjaga sebab-sebab kepada kejayaan tadi, iaitu adab sendiri. Wallahualam. Ustaz mungkin boleh jelaskan ada adab yang praktikal, contoh mungkin 3 ataupun 4 senarai, sama ada ialah adab sebagai seorang pelajar ni terhadap guru pada zaman sekarang ni lah. Orang kata yang sesuai, yang relevan. Yang relevan adalah berjalan dengan guru. Bila mana saya ingat dulu saya amalkan bila guru perempuan, sebab sekarang guru perempuan ramai. Guru perempuan berjalan. Kita yang sebagai murid lelaki ni duduk belakang perempuan, tak kena. Jadi apakah yang patut dibuat oleh pelajar lelaki tadi? Jawapan dia duduk belakang guru tadi. Dan
tundukkan pandangan ke bawah. Sebab kalau apa-apa jadi pun dapat sambut. Begitu. Sebab itulah di sekolah-sekolah sekarang, bila saya pergi sekolah lama saya dan juga sekolah kawan-kawan lain, dia asingkan laluan guru perempuan, guru lelaki, murid perempuan, murid lelaki. Dia asingkan sebab nak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Zarnuji dan ulama-ulama lain. Ketika mana naik tangga, murid yang ini kita cerita sama jantina dulu, dia duduk belakang guru. Kerana kalau apa-apa berlaku pada guru, dia boleh sambut kat belakang. Satu. Yang kedua, kalau ketika mana turun, dia duduk depan guru. Kalau menuruni tangga, pelajar ke depan, guru kat belakang. Macam tu. Yang ni memang saya nampak guru-guru saya di sekolah, ialah kita sekolah agama. Jadi guru-guru kita yang akademik pun memang diterapkan dengan nilai agama. Jadi mereka duduk belakang, saya akan duduk depan. Jadi kita akan turun bawah sama-sama begitu. Itu yang pertama, relevan dia. Yang kedua adalah berkenaan dengan adab ketika mana menghadiri kelas. Yang relevan dengan keadaan semasa yang diajarkan oleh para alim ulama kita adalah bila mana hadir kelas, jangan sampai kita menyebabkan guru datang dulu baru kita datang. Sekarang ini, dulu murid datang kepada guru. Sekarang ni guru yang datang kepada murid, kelas dah ditetapkan. Jadi murid perlu sudah berada dalam kelas. Itu di antara adabnya. Dan kemudian bila guru datang ke kelas, berdiri. Dan ada yang kata ini gulu Nabi tak buat. Dalam riwayat ada sebut qumu ila sayyidikum. Jangan baca satu hadis je. Hadis ni bersepah berlambak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasi, bukan Bukhari je. Imam Bukhari yang sebenar-benar ikhlas tu pun akhirnya terpalit. Orang kata jadi tak betul sebab awak punya perangai lah. Salam Azim, minta maaf. Kita kena kekalkan. Yang mana bangunlah kalian ketika mana pemimpin-pemimpin kalian datang. Kalau pemimpin yang jaga negara pun disuruh begitu, apatah lagi yang bantu untuk bahagian agama kita. Jadi lebih-lebih layak lagi kita bangun. Begitu. Kemudian diajarkan juga untuk jangan membelakangkan guru ataupun bahasa mudah membontotkan guru, jangan. Jadi dengan sebab itu cara yang paling mudah adalah ketika mana kita dah berlangkah 3 kali, contoh guru kat depan, kita bergerak ke belakang 3, baru kita berpusing. Baru kita berpusing. Kalau jarak dia. Bagi jarak lah. Jarak dia sekadar 3 langkahan besar. Kalau besar sangat dia 3 langkahan begitu. Untuk menampakkan kita ta'zim kepada guru tadi. Kemudian antara adab yang relevan juga adalah bawa kitab. Bawa kitab. Kerana guru dia tak akan marah kalau kita bawa kitab. Dia marah kalau kita tak bawa kitab. Jadi dengan cara tadi itu, dia akan menyebabkan kita mendapat berkah dan juga guru senang dengan kita. Kita nak guru senang dengan kita. Guru dengan senang dengan kita. Saya pernah jumpa kawan-kawan yang dia dah beradab dah, tapi guru tak ingat dia. Padahal dia duduk dengan guru tu, tapi guru tu tak ingat dia. Jadi apa yang saya boleh kata, kena bersabar. Guru pun manusia. Guru pun manusia. Dia nak ingat semua pun tak larat. Dia tak apa-apa sangat. Jadi itulah di antara adab-adab yang relevan dengan keadaan sekarang. Jadi tak boleh kita kata adab yang dahulu sudah tidak relevan, masih relevan. Sekarang kita duduk atas kursi, dulu duduk bersila. Baik, duduk atas kursi, duduklah dengan adab. Tenang. Menghadap ke papan putih, menghadap ke arah guru. Sebab itu kalau khutbah, saya pantang sikit tentang khutbah ni. Jadi kalau khutbah panjang ni. Tentang khutbah tu geram sikit apa? Orang yang khatib dekat depan dan dia dekat belah tengah. Yang orang dekat ujung, dia pandang depan. Hadapkan wajah kamu kepada khatib. Sebab tu kiblat kamu sekarang. Dalam ilmu, kiblat adalah guru. Dalam solat, kiblatnya adalah Kaabah al-Musharrafah. Dah habis solat, pusing belakang sebab Nabi SAW yang ajarkan kepada kita, iaitu bila mana Allahumma antas salam, berpusing ke belakang. Apakah itu menunjukkan kita kurang hajar kepada kiblat Kaabah al-Musharrafah? Tidak. Ikut keadaan dia lah. Ikut keadaan. Itu relate dia. Maka kiblat kepada ilmu adalah guru. Walaupun guru tadi mengajar di tempat lain, membelakangkan kiblat. Kiblat ni bagi ilmu adalah guru. Maka itu sebenarnya banyak lagi adab-adab ni. Adab-adab ni sangat banyak. Antara yang lain juga, kalau kita berjalan, jangan duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan. Sebab nak mudahkan guru meludah.
Cuma kalau ruang sempit sangat macam mana? Duduk je lah belah kiri tu. Duduk je lah belah kiri, tak ada masalah. Kalau di waktu siang, berjalan di belakang guru. Kalau di waktu malam, berjalan di hadapan guru. Kerana nak memastikan keselamatan kepada guru tadi. Yang berjalan, yang menjalani satu tempat, kita takut ada apa-apa lopak ke apa dan sebagainya. Tambah pula kita muda lagi, maka tak jadi isu. Kerana itu akan menarik keberkatan dan juga menarik kebaikan dalam kehidupan kita apabila adab ini kena rasai sendiri. Para pendengar kena rasai sendiri dan mengamalkan adab-adab yang diletakkan oleh para alim ulama kita. Bagaimana dengan sebab ta'zim itu mereka dapat menikmati kejayaan dalam kehidupan. Wallahualam. Okay, baik, alhamdulillah. Jadi itulah yang telah dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Syamil berkaitan tentang adab-adab yang praktikal untuk para penuntut ilmu, sama ada pelajar ataupun secara umumnya. Dan untuk yang last kali Ustaz, kata-kata terakhir 30 saat untuk kita rangkumkan keseluruhan macam mana apa yang kita bincangkan tadi. Baik, secara ringkasnya, insya-Allah ringkas, apa yang kita perlu sedar dalam kehidupan sebagai penuntut ilmu, kita tak akan berlepas daripada adab. Kerana adab ini seolah-olah kunci yang menjadi sebab kepada ilmu itu terhasil. Dan kita nak make sure juga kunci yang kita gunakan cukup giginya. Kerana kalau tak cukup gigi tak boleh nak buka. Maka gedung ilmu itu dibuka dengan adab. Dan akhirnya nanti kita akan menjadi orang yang cemerlang, bukan saja diingati, tetapi adalah orang yang dikenang jasa dan juga ditiru amal kebaikannya, perbuatannya. Dan nanti pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit yang boleh saya ringkaskan, kerana melibatkan adab ini dia adalah sesuatu yang mulia. Dalam setiap perkara kita ada etika, itulah adab. Apa tu kita panggil dalam falsafah aksiologi dan sebagainya, itulah nilai yang menunjukkan kita adalah orang yang beragama dan penuntut ilmu. Dan ini saya lupa pula, saya kena terang juga. Ni bila kita dah masuk bidang agama, kita dah tak boleh terlibat dengan apa-apa yang melibatkan maksiat. Dan bila kita dah terbuat maksiat, dua pilihan aja. Kita bertaubat dan tarkud dzunub, tinggalkan dosa tadi, atau ikhfa'uhu, sembunyikan. Inilah seronoknya bidang agama. Kamu tak boleh show off, maksiat saya macam ni. Kamu tak boleh dah. Kerana kamu dah menjadi orang yang dijadikan panutan. Sekaligus dia dah menahan kita. Dan akhirnya nanti akan menyebabkan kita jadi orang yang takut kepada Allah. Dan juga kita beramal dengan adab-adab tadi. Sebab dah maksiat ni nak kurangkan, kena buat baik. Kena buat baik. Maka adab-adab tadi tu akan tampung. Nak bagi sedekah tak mampu. Sekolah, budak sekolah, budak universiti pun kadang duit tak ada. Jadi nak buat kebaikan cara yang macam mana? Adab. Adab dengan guru, adab dengan kawan dan sebagainya. Itulah yang nanti kalau kita tekuni betul-betul taklim muta'alim dan juga karya-karya yang lain, cuma lebih khusus sekarang ni taklim muta'alim sebagai mubtadi, kita akan dapat rasai nikmat dan indahnya hidup beragama yang disulami dengan adab. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai sudah untuk podcast pada kali ini berkenaan tentang soalan yang jadi tema utama, iaitu adab lebih penting daripada pandai. Adakah sudah terjawab? Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tulis komen kat bawah, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamil Saidin. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, untuk dapatkan kitab Syarah Ta'limul Muta'alim yang telah diterjemahkan oleh beliau, untuk kita jadikan ia sebagai satu panduan yang sangat praktikal sebagai seorang penuntut ilmu, sama ada di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah ataupun peringkat universiti, dan juga untuk orang awam kita sebagai mak ayah untuk bentuk adab terhadap anak-anak kita. Wallahualam, jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.